Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya nak share hari ini sebenarnya benda yang semua orang dah share, semua orang yang dah tahu. Dan benda ni pun kalau ikut umur saya 65 tahun ni pun memang bertahun-tahun melalui pengalaman yang sama. Tapi saya rasa kalau kita tidak menyentuh perkara ini, kita tidak melakukan keadilan kepada kita kerana kita pun telah lama mengamalkan budaya yang tak berapa cantik ni. Pasal kalau ikutkan bulan puasa ni matlamat mudah. Matlamat dia kita nak belajar berjimat, nak belajar sabar, nak belajar disiplin semualah. Tapi kita tengok benda ni tidak menjadi. Selama hari ni kita tengok bulan puasa je, terutama kebelakangan ini, makanan kalau kat hotel, setengah-setengah hotel tu ada 200 pun ada. Cuma makan apa RM200? Musim-musim makanan tak ada orang susah ni. Lepas tu kita tengok juga yang paling kita sedih bila ada makanan, kalau di hotel dia ada pembaziran yang luar biasa. Maknanya makan tak sentuh pun, lepas buka puasa buang ya. Bukan maknanya dia susun atau bagi pada orang, dia kena buang. Sebenarnya baru-baru ni kita di sini ni share sikit, ada orang mengadu kat sini. Mengadunya ada 3 kes. Kesnya dia baru bekerja di beberapa hotel. Sebenarnya hotel tak jauh dari sini ni. Dia baru bekerja, duit pun tak ada. Datang daripada kampung, anak nak makan, nak beli itu asas pun tak ada. Akhirnya dia tengok makanan dekat hotel tu dah balik pukul 9 tu, dia ambil lah beberapa ketul ayam. Nasib dia malang, ayam yang dia ambil tu disemak security dan dia ditangkap. Dan sebenarnya jatuh hukuman pun. Jadi yang dia ambil tu adalah ayam yang nak buang. Jadi pada kita, pada buang baik makan, kita bagi pada orang. Tapi tidak, ini adalah dasar yang dibuat oleh banyak kapitalis punya society. Kononnya tak boleh bagi pada orang. Buang tak apa. Banyak fast food ni pun masak 8 minit, orang tak makan, buang. Yang besar-besar ni, yang kita tengah boykot ni memang sebahagian daripada begitulah. Jadi kita melihat keadaan ini dengan kesedihan. Pasal di masa yang sama tengok orang Palestin makan pun tak ada. Contohnya lah. Dan saya dimaklumkan makanan yang berpuluh ribu tan yang dibuang tu untuk bulan puasa ni boleh menjaga Palestin untuk berbulan-bulan beri makan orang Palestin. Jadi perkongsian ini saya tengok because saya sedih lah. Tak boleh nak terima. Pasal apa kita buang makanan? Pasal apa kita tak jaga makanan? Jadi kita harap dengan cadangan yang dibawa oleh Task Force Rakyat baru ini juga, maknanya dia kata kita kena buat sesuatu. Rakyat kena bangkit juga. Kena tidak bersetuju dengan amalan yang tidak membawa kebaikan. Jadi kita nak galakkan rakyat, okey, makan ala kadar, patut-patut, jangan buang, jangan bazir. Tapi kita dalam dunia ni hari ini sebenarnya untuk kita semua faham, you ada pernah tengok tak ataupun dengar orang bunuh ayam tak? Siapa pernah tengok orang bunuh ayam? Ha? Pernah dengar? Okey. Kita hari ini masalahnya, kalau kita lepas ayam kat sini 100 ekor, you pun tak nak gerak. Ayam kecil takut terpijak kan? Tapi dia orang ni, dia orang bunuh ayam. Dia boleh bakar beratus ribu ekor anak ayam pasal dia tak nak ayam jatuh harga. Jadi bila bunuh ayam mati, jadi ada ayam banyak tu, jadi boleh kata orang, harga ayam tu dikawal di pasaran, ikut dia lah. Jadi maksud saya, kita berdepan dengan keadaannya demikian. Berdepan dengan keadaan pada makan baik buang. Apa salahnya kalau makan di hotel, okey lah, sediakan bekas makan, customer yang tak habis makan bawa balik makanan. Boleh saja. Dan sudah tentu bawa balik pun tak banyak mana. Pasal dia dah bayar pun 50-60 ringgit seorang satu kepala. Kita makan apa banyak sangat.
masa nak balik, maknanya buat undang-undang ke arah macam mana nak jaga pembaziran makanan. Contohnya kalau bulan puasa ni, yang kita boleh tengok terang, sate lah. Sate sekejap dia habis. Tapi lepas tengok atas meja penuh, tak makan pun. Ambil 10, tinggal 2 buang. Ambil 10, makan 2. 8 buang, siapa nak makan lagi sate, dah orang ambil. Jadi kita melihat perkara ini sebagai satu perkara yang perlu diubah. Rakyat perlu bersama, kerajaan perlu bantu, agensi pun perlu bantu. Itu matlamat kita. Kita kena ada perubahan. Maknanya mungkin hotel dia akan buat cerita, okey, hari ni dia ada 1000 customer. 1000 customer, dia report esok tu atau lusa bulan ni report, kita tiap-tiap hari ada 1000 customer. Ayam mungkin 500 ekor. Cerita lah. Mungkin 500 ekor. Tetapi ayam 500 ekor yang konon ni dijual 500 ekor. Tapi sebenarnya yang dijual mungkin 200 saja. 300 lagi orang tak makan dan buang. Jadi bila dia report ke kementerian, ke report ke mana, hotel-hotel yang berapa puluh di Kuala Lumpur ni kata dia orang jual ayam 1000 packs a day katakan. Tapi sebenarnya bukan 1000, dia jual mungkin 500 packs ataupun setengah. Setengah lagi buang. Setengah yang buang ni bila masuk pasaran, dia orang tengok keperluan ayam di pasar berapa ekor. Bila keperluan ayam yang dia orang bagi itu adalah satu false demand. Pasal demand sebenarnya setengah, tapi dia tulis 2 kali ganda. Yang lain buang. Pasal buang ni tak boleh kira orang makan. Jadi kita nak perkara ini difahami dan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Mudah-mudahan Allah beri lagi nikmat. Tapi kalau kita buang makanan ni, tak tahulah berapa lama nak dapat nikmatnya pun. Jadi itulah matlamat kita dan kita menyeru. Ini yang saya nak seru betul-betul. Saya kalau boleh nak menyeru syarikat-syarikat, terutama syarikat yang melanggani hotel-hotel ini, supaya memberi tahu hotel yang menghidangkan makanan atau membuat catering ini, supaya mengadakan dasar untuk pengurusan makanan lebih. Itu maksud saya. Makanan lebih ni nak buat apa? Contohnya, ada ke nak taruh dalam freezer? Tak boleh. Tak. Ataupun nak bagi ke orang ke? Ataupun nak taruh dalam pouch. Kita tahu pouch food. Pouch food ni macam sardin tu lah. Dia dengan temperature yang 100 lebih, kuman semua mati. Jadi sardin tu boleh tahan tahun-tahun. Makanan pouch ni pun macam tu, dia orang taruh dalam pouch kan. Boleh tahan sampai 2 tahun setengah. Jadi boleh bagi pada orang lah. Orang banjir ke, orang susah ke, boleh bagi. Pasal kalau bagi makanan pun, pukul 5 orang bagi makanan McDonald, pukul 6 orang bagi KFC, pukul 7 nasi lemak, pukul 8 kalau gelanggan nak makan tu pun tak lalu dah, pasal dah banyak sangat kan. Jadi kalau dia bagi pouch, maknanya atas dasar yang kita dapat makanan, kita boleh simpan makanan ni esok, lusa sampai 2 tahun. Jadi kita nak balik datangkan kesedaran ini kepada kita supaya kita tidak ada lakukan pembaziran.